Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, pengacara forum ini, forum kita pada hari ini, yang akan menunjukkan soalan-soalan yang dah lama terkubur dalam hati anda semua kepada panel-panel. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama berkumpul dan berhimpun dalam majlis ilmu pada hari ini. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat Islam yang terus istiqomah dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, forum kita pada hari ini bertajuk falsafah solat. Seperti yang kita maklumi, solat merupakan ibadah utama dalam kehidupan seorang Muslim. Malah ia adalah perkara pertama yang akan ditanyakan, ditujukan kepada kita apabila kita masuk saja ke dalam alam akhirat. Persoalannya, sejauh mana kita benar-benar memahami falsafah atau pengertian mendalam di sebalik kewajipan solat? Itulah yang bakal kita persoalkan dan bertanyakan kepada panel-panel kita nanti. Okey, baiklah. Bagi mengupas tajuk kita pada hari ini dengan lebih mendalam, baiklah kita mendalami lagi, mengenal panel-panel kita. Okey, bersama saya dua orang ahli panel kita. Panel pertama, perkenalkan nama panel. Nama saya Siti Nurhidayah. Okey, Siti Nurhidayah. Okey, jauh datang daripada Jumentah sana. Ya, Jumentah. Baik, bersama saya panel kedua. Nama saya Nurhidayah Farisha binti Rosli. Okey, baiklah. Mereka berdua panel yang sangat arif dan lagi bijaksana, bakal menjawab persoalan-persoalan kita. Baiklah, sudahlah sesi untuk kenal mengenali. Baiklah, kita terus ke soalan utama kita. Apakah itu falsafah solat? Soalan pertama yang saya akan tujukan kepada panel A kita, iaitu Puan Hidayah. Ramai umat, saya nak tahulah, ramai umat Islam tahu solat itu wajib, tetapi mereka sering mengabaikan dan mereka utamakan pekerjaan lain. Mereka menganggap solat ini perkara yang remeh. Jadi, bolehkah saudara menjelaskan persoalan yang dah lama terkubur dalam hati kami semua ni? Apakah yang dimaksudkan dengan falsafah solat dari segi Islam? Okey, baiklah. Terima kasih kepada Puan Pengerusi. Sebenarnya apabila kita mengupas tentang falsafah solat ini, ia merujuk kepada hikmah maupun pengajaran secara tersirat apabila kita melaksanakan solat tersebut. Solat ini bukan hanya sekadar suatu pergerakan badan maupun bacaan yang tertentu. Ia juga merupakan latihan rohani yang mendidik hati, jiwa, akal serta jasad manusia. Dalam falsafahnya, solat ini mengajar kita tentang 3 perkara yang utama. Yang pertama, ia juga sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, apabila kita berdiri, rukuk, sujud dan sebagainya, ia akan menandakan bahawa kita menunjukkan kepatuhan kita secara keseluruhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula, ia juga merupakan kesedaran diri sebagai hamba. Macam yang kita tahu, kita ni hamba yang sangat lemah dan secara keseluruhannya kita hendaklah meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Sebagai contoh, sujud. Ramai yang tak tahu, falsafah sujud ini ialah mengingatkan kita bahawa manusia berasal daripada tanah dan akhirnya akan kembali ke tanah jua. Dan akhir sekali, falsafah solat ini merupakan keseimbangan hidup kita sebagai umat Islam. Apabila kita mendirikan solat, ia akan menyusun masa, mendisiplinkan jiwa serta menenangkan hati kita sebagai umat. Jadi, falsafah solat merupakan tanda sebagai kita hamba yang bukan sahaja taat secara ritual tetapi juga secara praktikal dalam kehidupan seharian. Baiklah, itu sahaja pandangan saya. Okey, wah, baik. Sangat panjang lebar. Kita tanya sikit je tapi dibagi panjang. Okey, tapi itulah saya baru tahu ni apabila panel terangkan tadi. Saya baru tahu bahawa kalau kita sujud tu menunjukkan kita sedang menundukkan diri dan kita sedang muhasabah dirilah bahawa kita panel kata tadi kita mengetahuilah bahawa kita ni berasal daripada tanah.
Itulah yang saya baru ketahui pada hari ini. Jadinya ada tak perkara lain ataupun pergerakan dalam solat yang lain yang perlu kita tahu dari aspek sains? Maksudnya macam kalau sujud tadi tu kan menunjukkan kita pandang menundukkan diri kan. Kalau aspek sains macam ada ke dari aspek kesihatan, macam mana tu? Boleh terangkan dengan lebih lanjut ke? Okey, baiklah. Merujuk kepada soalan yang Puan tujukan kepada saya tadi, dari sudut sains pula, apabila seseorang itu sujud dan tunduk kepada Allah, kepala kita akan diletakkan lebih rendah daripada jantung, dan keadaan ini akan memberikan beberapa kesan positif kepada tubuh badan kita. Yang pertama sekali, aliran darah sampai ke otak meningkat. Ini membantu menyalurkan lebih banyak oksigen serta nutrien ke sel otak kita yang dapat meningkatkan daya tumpuan dan kesegaran minda. Okey, yang seterusnya, apabila kita sujud, ianya akan dapat melancarkan peredaran darah dalam keseluruhan badan kita, kerana posisi sujud itu membolehkan graviti membantu darah mengalir dengan lebih baik ke bahagian atas tubuh. Adakah panel B bersetuju dengan saya? Saya sangat bersetuju dengan pandangan. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan mengulas lebih lagi. Yang ketiga pula, ianya juga dapat mengurangkan tekanan dan menenangkan sistem saraf kita, kerana ketika kita sujud, tubuh berada dalam keadaan yang paling tenang dan tunduk. Ianya dapat membantu mengawal kadar degupan jantung serta pernafasan. Yang terakhir sekali, ianya juga dapat meningkatkan kesihatan sendi serta otot kita. Biasalah kita ni hidupnya hanya sementara, jadinya apabila hidup sementara ni, kenalah perbanyakkan solat, seperti solat sunat ke, solat yang lain-lain ke. Okay. Seperti yang saya cakap tadi, ianya dapat meningkatkan kesihatan sendi serta otot, terutamanya di bahagian belakang, lutut serta pergelangan tangan. Okay, baiklah, itu sahaja dari segi pemandangan saya. Baiklah, terima kasih kepada panel A telah menjawab soalan-soalan kita tadi. Sangat rumusan yang sangat jelas, tepat dan padat. Okey. Baiklah, panel A boleh minum air dulu ya. Sebab macam banyak tadi bercakap kan. Tak ada air. Okey, tak apa, nanti kita minta kru kita sediakan air. Okey, baik. Saya nak bertanyakan soalan kepada panel B pula lah, Puan Farishah. Okey. Baiklah. Seperti yang jelas sekali, solat tu membentuk rohani dan disiplin kan. Betul. Pada pendapat Puan Farishah, dari perspektif kehidupan harian, bagaimana falsafah solat ini dapat kita lihat dalam membentuk diri dan masyarakat umat Islam kita ni? Cuba jelaskan. Okey, baik. Terima kasih Puan Pengerusi atas soalan yang diajukan kepada saya. Saya sangat-sangat bersetuju dengan apa yang Saudari Hidayah katakan tadi. Jika kita fahami dengan lebih mendalam tentang falsafah solat, ia bukanlah hanya sekadar amalan individu, tetapi memberi kesan sosial yang sebenar kepada diri kita dan semua umat. Sebagai contoh, yang pertama, pengurusan masa. Apabila kita mendirikan solat 5 waktu sehari, ini bukan sahaja sekadar solat, tetapi ia mendidik kita untuk hidup secara teratur, di mana kita dapat mempelajari dan dapat mengimbangi urusan dunia dan juga akhirat. Contoh yang kedua, kesederhanaan dan kerendahan hati. Seperti yang umum ketahui, rukuk dan sujud bukanlah sahaja sekadar gerakan, tetapi simbol bahawa kita semua sama sahaja di sisi Allah SWT. Tiada beza pangkat, kedudukan maupun harta. Okey, baik. Contoh yang ketiga. Saya laju sangat ke? Tidaklah. Alright. Okey, baik. Yang ketiga, contoh yang ketiga ialah kesatuan umat, di mana falsafah solat berjemaah ini sangat-sangatlah besar, samalah seperti pahalanya 27 kali ganda ya kawan-kawan semua. Bila kita berdiri rapat dalam saf, ia melambangkan perpaduan umat Islam tanpa mengira bangsa ataupun darjat. Kesannya, solat ini bukan sahaja ibadah ritual, tetapi ianya juga membina budaya disiplin, hormat dan kasih sayang dalam masyarakat. Banyak kelebihan solat yang kita boleh dapat ini, bukan sekadar pahala sahaja ya. Tahu kawan-kawan? Baiklah, terima kasih panel B. Jelas sekali lah penjelasan yang diberikan tadi. Tapi saya ada sedikit soalan lah. Boleh ke saya tanya? Boleh Puan Pengerusi.
Kalau tak boleh, tak apa, saya teruskan dengan soalan Saya ni. datang sini dibayar. Macam tu je? Okey. Dibayar. Masa ni banyak lah saya nak tanya. Bersedialah. Mana boleh tak buat kerja. Okey, untuk soalan saya ni kan, saya nak tanyalah. Dengan dalam kehidupan kita yang moden, yang sibuk kan, kita buat kerja itu, buat kerja ini, bagaimana seseorang boleh mengekalkan penghayatan solat agar ia tidak sekadar menjadi rutin, tetapi telah menjadi sesuatu yang bersalah jika kita tinggalkan, jika kita tak lakukan dengan segera. Macam mana kita nak mengajar diri kita, macam mana kita nak terapkan dalam diri kita bahawa solat itu perkara yang benar-benar tidak boleh dianggap kecil. Macam mana tu? Sebab yelah, kadang-kadang kita pun lalai dengan dunia. Kita pun sedar-sedar dah subuh, tapi masih penat nak tidur lagi kan. Tahu-tahu dah pukul 8. Macam mana tu kita nak setkan dalam diri kita, kita nak siapkan diri kita tu. Okey, baik Puan Pengerusi. Wah, soalan sangat menusuk kalbu ya. Tak apa, saya usahakan untuk menjawabnya ya. Okey, baik, dalam kehidupan moden yang serba sibuk, memanglah ramai di antara kita ni menunaikan solat sekadar untuk memenuhi kewajipan, sekadar untuk merebut pahala, dan bukan kerana benar-benar menghayatinya. Untuk mengekalkan penghayatan dalam solat, seseorang perlu memahami makna bacaan dalam solat supaya setiap lafaz yang dibaca lahir daripada hati dan bukan hanya di bibir ya. Selain itu juga, menjaga wuduk dan solat di awal waktu membantu hati lebih tenang dan juga fokus. Kita juga boleh menjadikan solat ini sebagai salah satu rehat rohani, tempat kita untuk melepaskan tekanan dan mencari keterangan selepas urusan dunia. Dengar tu, lagi-lagi fokuslah kepada para remaja yang bila stres je sibuk masuk ke dalam TikTok menyatakan bahawa dia stres. Tapi sebenarnya kita boleh saja sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah melalui solat. Dan yang paling penting, solat perlu dilakukan dengan kesedaran bahawa kita sedang berhadapan dengan Allah. Maknanya apa? Khusyuk lah. Bukan sekadar mengulangi pergerakan harian. Bila hati hadir, barulah solat menjadi sumber kekuatan, bukan beban rutin. Macam itulah Puan Pengerusi. Jelas tak? Puan Pengerusi jelas? Soalan ni jelas? Jelas sangat. Baiklah, sangat jelas lah. Sangat-sangat jelas lah apa yang diuraikan panel B tadi kan. Panel B haus ke? Masih haus okey? ke? Tak apalah, kita pun sama. Nanti kita minum sama-sama ya. Mana kriu tadi? Kriu. Tak apalah Puan Pengerusi. Baik aja. Mana kru tadi? Tak apa, dia Tak apa, je jalankan tugas je. Tak apa, tak okey lah, tak apa. Kat belakang nanti kita makan sama-sama ya. Ya boleh, kambing kambing. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Okey, itulah. Seperti saya ada terbaca jugalah, kalau seboleh-bolehnya kita yang kena datang cari Allah, bukan Allah yang datang cari kita. Bukan. Itulah kita lah yang kena cari masa lapang, masa sibuk mana pun kan. Kita lah yang kena cari masa lapang, tundukkan diri kepada Allah kan. Sebaik-baiknya begitulah kan. Betul. Okey. Beralih kepada soalan 3. Ke nak rehat dulu? Tak apa. Kami okey je. Okey. Boleh lagi? Boleh. Okey, kalau boleh kita teruskan kepada soalan ketiga lah. Boleh. Kan. Dalam realiti masyarakat kita sekarang ni kan, ramai saja yang masih mendirikan solat, ramai saja yang masih patuh kepada Allah. Tetapi ada juga dalam kalangan mereka masih melakukan perkara-perkara yang mungkar. Seperti kalau kita boleh tengok, bercinta tanpa hubungan yang sah, ikatan yang sah kan. Berpegangan tangan di tempat awam kan. Saya kadang terjumpa tu, tak tahulah kan nak cakap macam mana. Kadang kalau kita nak tegur pun, kita tak tahu sama ada mereka dah berkahwin ataupun belum. Tapi saya husnuzon je lah kan. Mungkin mereka pasangan baru ke, nampak muda gitu. Tapi persoalan saya ni ditujukan kepada anak-anak muda yang masih orang kata couple lah. Istilah sekarang couple. Macam mana tu? Mengapa perkara sebegini berlaku? Sedangkan falsafah solat sepatutnya mencegah perbuatan tu. Sepatutnya dalam usia remaja ke, kita dah apa orang kata, kita dah mahir lah dalam falsafah solat ni. Kenapa begitu? Okey, baiklah, itu merupakan soalan yang sangat bagus ya Puan Pengerusi. Memang benar, kadang-kadang kita selalu jumpa orang yang selalu solat tetapi masih melakukan kemungkaran, masih melakukan maksiat.
Ini berlaku kerana solat yang dilakukannya hanya sekadar gerakan luaran tanpa menghayati secara mendalam tentang falsafah solatnya. Selain daripada itu juga, kemungkinan besar mereka mempunyai iman yang lemah dan juga akidah yang semakin luntur dalam jiwa mereka. Macam yang kita tahu, zaman kini ramai je remaja yang selalu berpegang tangan secara umum di tempat yang awam, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Ini juga menandakan sesuatu perkara yang sangat tidak digalakkan lah pada zaman kini ya. Dalam Al-Quran juga Allah SWT juga telah menyatakan wala taqrabu zina, yang bermaksud janganlah engkau mendekati maksiat. Kerana solat yang sempurna ialah solat yang disertai dengan khusyuk, iaitu hati yang benar-benar hadir untuk menghadapnya. Dan apabila kita khusyuk, automatik solat tu akan menjadi benteng daripada perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya ia mencegah kita daripada melakukan perkara tersebut lah. Kerana dia telah macam dah set dalam jiwa kita, oh benda ini salah. Jadinya saya rasa semua perkara itu perlu ada dalam jiwa remaja pada zaman kini. Tapi jika kita solat hanya kerana adat ataupun kebiasaan kita, maka falsafahnya tidak akan meresap dalam hati. Itulah yang jadi permasalahan pada zaman kini ya. Oleh itu, kita sebagai umat Islam, kita haruslah peka dan solatlah dengan khusyuk dan jauhilah perkara-perkara yang mungkar tu ya. Okay, kalau begitu saya pun setujulah dengan huraian Puan Hidayah sebentar tadi kan. Tapi saya tertanyalah kan, adakah mereka begini, maksud saya begini tu, itulah mereka lalai dalam dunia dan mereka membuat kesalahan daripada segi agama kan. Adakah disebabkan mereka aktif dalam media sosial, maksudnya pengaruh media sosial lah. Adakah disebabkan itu mereka terikut-ikut dengan membuat, macam mana ya saya nak Cara maksiat lah, secara umum. Secara umum, betul-betul. Okay. Macam mana tu? Okay, baiklah, bagi pandangan saya lah Bagi pandangan saya, mungkin ini disebabkan, betul lah apa yang Puan Pengerusi cakap, daripada media sosial, penggunaan telefon bimbit yang tidak dikawal oleh ibu bapa mereka. Selain daripada itu juga, kemungkinan mereka didedahkan dengan lebih awal. Macam kita tak sepatutnya lah didedahkan dari awal kan. Kalau nak didedahkan pun mestilah secara terkawal oleh ibu bapa. Jadi di sini ibu bapa perlulah cakna dan dalam menghadapi masalah ini. Kerana jiwa muda kita ni hanya nak mengikut trend sahaja. Jadinya dengan trend itu akan membuatkan kita lalai dengan pelbagai kemungkaran pada zaman inilah. Okey, jadi itulah sahaja pandangan saya Puan Pengerusi ya. Puan Pengerusi terima ke tak? Mestilah saya terima kan pandangan daripada ahli bijak, lagi cerdik lagi bijaksana. Okey. Tapi itulah saya rasa tak patutlah kita salahkan semuanya ke atas internet kan. Ada juga kebaikannya juga. Betul. Banyaklah kebaikan dia, tapi banyak juga kekurangan dia. Yang penting jangan salah gunalah ya kepada anak-anak muda kat luar sana kan. Pastikan guna dengan betul. Okey, baiklah. Haus lagi ke? Tak apa, kami okey je. Okey, tak apa. Kita teruskan lagi. Sikit je lagi ni. Tapi lapar lah. Lapar. Diam-diam dulu. Tak apa nanti kita makan besar. Okey. Untuk soalan seterusnya lah kepada panel B. Kesian dia diam je dari tadi. Sedih macam mengantuk je tu. Tak adalah. Okey, baiklah kepada panel B kan. Soalan ni saya rasa mungkin ramai yang tanya kan dekat luar sana kan. Dalam zaman, dalam kehidupan yang moden, yang serba sibuk kan. Kadang seorang tu buat 2-3 kerja dalam satu masa demi menghalalkan seseorang. Ya Allah. Macam mana solat tu masih relevan untuk menjadi panduan hidup kan. Contoh, mereka dah terlalu sibuk, jadi mereka melaksanakan tugasan mereka dululah. Diorang tak rasa pun solat ni boleh mendatangkan apa orang kata, kebaikan kepada mereka. Jadi macam mana tu? Boleh panel terangkan dengan jelas?
Saya pun tertanya juga. Soalan sangat menarik Puan Pengerusi ajukan kepada saya ya. Dalam dunia yang semakin moden ni, kita juga umumlah mengetahui kan, kita juga akan selalu sibuk dengan kerja lah, pelajaran lah, lagi-lagi teknologi dan sebagainya lah yang melibatkan duniawi. Tetapi falsafah solat ni tetaplah relevan kan, sebab kita ni umat Islam kot. Takkanlah sebagai umat Islam solat nak tinggal kan, betul tak? Betul. Okay. Sebab apa saya nyatakan bahawa falsafah solat ini tetap relevan? Kerana yang pertama, rehat rohani. Kita ni kalau malas sangat nak solat, kita jadikanlah solat ni ibarat pause button. Di mana bila kita solat ni, kita fikir, okay, aku solat, aku berhenti daripada dunia, aku berhenti penat. Macam tu. Jadinya bila kita solat, kita ingatlah bahawa kita ni sedang kembali kepada Allah. Ini juga dalam masa sama dapat memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Okey, seterusnya ialah terapi stres. Terapi stres di mana banyak kajian moden menunjukkan bahawa gerakan solat seperti rukuk, sujud ni memberi kesan positif kepada saraf dan aliran darah, macam yang saudari katakan tadilah. Falsafahnya ialah Allah ni memberikan kita sistem ibadah yang bukan sahaja spiritual tetapi juga fizikal. Nampak tak? Banyak sangat kelebihan solat yang kita boleh dapat. Betul. Dapat pahala, dapat kebaikan, dapat menjaga kesihatan dalam masa yang sama. Dan yang terakhir, fokus dan produktiviti lah. Di mana bila kita sebagai umat Islam berdisiplin dengan solat 5 waktu secara tidak langsung, ini akan melatih diri kita untuk sentiasa fokus dan produktif dalam tugas harian. Okay, apabila kita solat, senang cerita, bila kita solat awal waktu, contohnya Isyak, okay, kita dah solat Isyak pukul 8, jadinya kita dah boleh tidur awal, dah boleh rehat awal. Kita tak ada rasa berat sangat. Betul tak? Betul. Okay, Puan Pengerusi dapat tak? Betul lah tu. Jelas lah tu. Apa yang soalan yang saya tertanya-tanya tu, jelas lah. Dan itulah saya masih biasalah setiap kali perbincangan masih ada soalan-soalan yang bakal keluar. Itulah itulah yang saya nak tanya tu. Bagaimana kan dalam kehidupan yang sibuk tu, bagaimana seseorang itu boleh mencapai tahap khusyuk dan benar-benar menghayati setiap gerakan serta bacaan dalam solat. Dalam waktu sibuk tu, kita kan tak berapa nak khusyuk sebab kita tak teringat kerja lain, kerja itu, kerja ini kan. Jadinya macam mana tu? Bolehkah kalau saya tanya, adakah solat itu diterima ataupun adakah solat itu sah? Bolehkah saya tanya macam tu? Boleh Puan Pengerusi. Alamak, Puan Pengerusi, soalannya yang mencabar lagi ya, diutarakan tu. Wallahualam lah untuk soalan Puan Pengerusi yang di mana sama ada solat kita diterima ataupun tidak itu, tu Allah sahajalah yang tahu. Okey, baik, untuk mengekalkan kekhusyukan dalam solat tu, insyaAllah saya boleh jawab lah. Mana kalau kita nak benar-benar khusyuk dalam solat, tawaduk dalam solat, kita kena mengetahui makna setiap lafaz yang kita lafazkan tu. Contohnya makna Al-Fatihah, duduk antara dua sujud, makna surah yang kita baca, itu pun salah satu benda yang boleh buatkan kita khusyuk dalam solat. Seterusnya ialah bila kita ni nak khusyuk, kita kena tunaikan solat dalam suasana yang tenang. Sebab itulah kita digalakkan untuk menunaikan solat di masjid. Kerana apa? Kerana masjid rumah Allah. Jadi siapa yang berani ataupun yang boleh membuat bising, hiruk pikuk di masjid. Okay. Itulah. Dan solat juga kita kenalah sedar bahawa kita solat ni, kita sedang bertemu dengan Allah SWT. Kita sedang mencurahkan segala-galanya pada Allah SWT, kepada Maha Pencipta kita yang paling besar, yang paling agung. Takkanlah kita tak takut kan? Macam itulah. So akhirnya Puan Pengerusi boleh terima tak jawapan saya? Alhamdulillah, pastilah saya terima. Setiap kali tanya mestilah saya terima. Kena terima. Semua terima. Betul. Kan, baiklah. Alhamdulillah, banyak-banyak. Jadinya saya rasa persoalan-persoalan semua dah terjawab dengan jelas kan. Jadi kalau ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan lagi, bolehlah komen di ruangan bawah kan. Baiklah. Sekarang kita sudah berada di penghujung forum ini. Terima kasih kepada panel-panel kita
telah menjawab soalan dengan jelas, tepat, padat. Sama-sama. Kan? Saya ingin minta setiap fasilitator untuk memberi kata-kata berhubung, kata-kata akhir lah berhubung dengan falsafah solat. Ada sedikit kata-kata ke? Saya Nabi? Ke saya dulu? Awak dululah. Okey, baiklah Dia main tukar. Dah salah. Okey, bagi saya solat ini merupakan alat pendidikan jiwa yang banyak mengajar kita tentang disiplin, khusyuk dan ikhlas. Sebagai kata-kata yang terakhir, jikalau kita jaga solat, insya-Allah hidup kita akan terjaga di dunia serta di akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi saya pula, saya melihat solat ni sebagai sumber kekuatan. Di mana bila kita ni menghadapi masalah hidup, solat adalah tempat di mana kita untuk dapat mencari ketenangan. Bukan di TikTok tau. Dengar Falsafahnya sangat jelas. Semakin dekat kita dengan solat, semakin dekatlah kita dengan Allah SWT, dan semakin kuat kita menghadapi cabaran kerana kita ada tempat yang satu untuk bergantung, iaitu Allah SWT. Baiklah. Itulah sedikit sebanyak kata-kata daripada panel-panel kita. Dan apa yang saya cuba nak pesan kepada kamu semualah masyarakat umat Islam, dari semasa ke semasa kita cubalah untuk memperbaiki mana yang salah dalam solat kita. Walaupun kita nampak solat kita tu sudah sempurna, tapi percayalah bahawa kita ni adalah manusia yang tidak sempurna. Sentiasa ada cacat celah kita, kan. Sentiasalah memperbaiki diri. Baiklah, itu saja ya. Dah boleh minum ke? Sekejap ya. Okey. Lagi ni kan. Saya nak bagi kata-kata akhir. Semoga perkongsian kami pada hari ini, semoga perkongsian kita pada hari ini memberilah sedikit sebanyak, bolehlah menambah pengetahuan kepada pendengar-pendengar kita ni kan, untuk lebih menghargai solat, bukan sekadar sebagai ritual harian saja, tetapi sebagai mendidik, pendidik jiwa dan dalam membentuk masyarakat. Baiklah, dengan itu saya akhiri forum kita pada hari ini. Saya Surah Dawiyah dan saya Surah Dawiyah dan Saya Siti Nur Hidayah. Saya Nurifan Syamti Rosmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.